Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Hari ini Dapur Amin nak buat kek butter orange yang sangat gebu, lembut, moist, sangat sedap. Ni kalau minum petang ni memang tak cukup lah satu keping macam ni ya. Yang penting kita tak gunakan overlap untuk membuat kek butter kita ini, namun dia tetap lembut gebu. Apa kata kita lihat bahan-bahannya? Bahan-bahannya sangat mudah. Cuma cara membuatnya yang perlu diberi perhatian sedikit lah ya. Bahan-bahannya tak banyak. Okey, jom kita mulakan. Kita perlukan seketul butter 250 gram. Suhu bilik ya. Kemudian kita masukkan 1 cawan gula caster atau gula halus. Bahan-bahan ni kita perlu putar hingga betul-betul kembang. Saya gunakan mixer. Putar hingga dia betul-betul kembang. Ini sangat penting lah ya. Kalau tak kembang, tak cantik lah kek kita nanti. Jadi pastikan dah putar, dah betul-betul kembang macam ni. Lepas tu baru kita boleh tambah bahan-bahan lain. Lihat macam mana kembang dia. Dah jadi warna putih sikit ya. Keputih-putihan sedikit. Dah berkrim macam ni. Sekarang bolehlah kita masukkan telur 5 biji. Kalau jenis yang kecil tu 5 biji. Kalau besar 4 biji pun dah cukup lah ya. Kita masukkan satu persatu dan kita teruskan putar lagi. Ni penting. Putar lagi. Banyak perlu putar lah. Barulah sedap kek kita nanti. Putar sampai semua telur yang ada tu kita habiskan satu persatu. Bila dah cukup putar macam ni, kita siapkan sebiji orange. Kita parut kulit dia untuk kita nak masukkan dalam butter cake ni agar dia lebih sedap. Okey. Sekarang saya masukkan 1 sudu penuh sangkuik orange dan juga kulit orange tadi untuk penambah perasa dan kita gaul lagi. Yang ni kejap je lah gaul ya. Kita nak ratakan kulit orange dan sangkuik tadi itulah ya. Kalau tak ada sangkuik boleh letak perasa orange ya. Sekarang kita masukkan 1 cawan tepung naik sendiri. Kita gaul, kaup dan balikkan. Kita tak pakai mixer lagi ya. Masukkan setengah cawan susu sejat. Kita gaul lagi, kaup dan balikkan. Kita ratakan semua ni. Lepas tu kita tambahkan tepung. Kita letak 2 cawan tepung untuk sukatan ni ya. Kita tambahkan lagi 1 cawan. Dan saya tambahkan setengah jus orange tadi. Orange yang kita dah peel tadi tu kan, ambil kulit dia, kita ambil 1 biji tu, kita belah 2. Yang setengah tu kita ambil jus dia lah ya. Kita letak sekali jus dia dalam kek kita untuk menambah perasa dan melembapkan kek butter kita ini. Inilah petua dia untuk jadikan kek kita sangat moist, sangat lembap, sedap. Dan dia tak kering lah bila masak ya. Kemudian siapkanlah loyang ikut suka sendiri. Nak besar, saya punya ni dah terbesar sikit rasanya untuk sukatan ni. Tapi tak apalah asalkan masak kan. Kalau boleh kecilkan sedikit 8/8. Lepas tu bolehlah kita masukkan dalam oven. Api atas dan bawah. Ikut kepanasan oven masing-masing ya. Ikut oven saya ni dalam 160 darjah api atas dan bawah. So biarkanlah dimasak selama 45 minit. Selepas 45 minit kek kita dah siap. Bolehlah kita keluarkan dan kita boleh cek dengan lidi sama ada masak atau tidak tengah dia lah ya. Kalau lidi tu keluar tak melekat, dah masak lah maknanya ya. Bolehlah sejukkan. Kalau nak makan panas-panas pun sedap. Jadi kalau nak sejukkan pun sedap juga. Sangat sesuai untuk minum petang. So, untuk penggemar butter cake orange,
Boleh cuba resipi ni, tidak akan mengecewakan, tapi ikutlah petua cara putar tu semua, barulah dapat rasa yang cukup kita suka, lembap dan lembut. Selamat mencuba, selamat Hari Raya. Assalamualaikum.